Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya berada di Muara Bagalalang. Hampir lama dah tak turun, tapi hari ini saya turun hari hujan lah. Kita tengok macam mana permainan hari ni. Kita nak keluar ke tak nak keluar ni, saya pun tak tahu. Mungkin saya main, tengok dulu. Mungkin saya main dekat Limah 1 je kot. Main Apollo dulu, tengok ikan tamban tu ada, nampak bottom malam ni. Lepas tu kita tengok macam mana. Apa ni saya update balik macam mana permainan hari ni. Tapi mendung, laut mendung. Hari ni memang main basah lah ini kot. Tengok macam mana apa-apa nak saya update. Alright, thank you. Tadi Apollo je kecil, tak ada lah je kecil. Kita terus ke Limah 2 lah, sebab tengok ombak okey lagi ni. Belum ombak ada lagi. Ni kalau saya dah masuk sini ni, payah dah saya nak tempat air turun tengah hari nanti. Tempat air turun tengah hari ni. Update. Aduh, daripada pagi tadi saya ketuk sana, ketuk sini, ketik sini. Seekor pun tak ada rembat. Rembat pergi kecil-kecil je. Baik ni saya nak main ikan ni lah. Kalau ada ikan saiz sikit, malah nak main tempat guru-guru tu. Tapi itulah, daripada pagi tadi tak ada lah. Sekarang ni saya try bottom tempat ni, lubuk ni lah, lubuk tempat saya biasa mancing ni. Tengoklah, masa ni tak ada lagi. Nak main tempat ikan laut tu tak ada, malas lagi lah main ke sana. Saya nak cari ikan kalau ada saiz sikit kan, kalau ada rezeki. Apa-apa nanti saya update balik lah. Ada hasil saya tunjuk. Kalau tak ada hasil, tak tahulah. Kita cuba lagi. Dah pukul 12. Saya nak tunggu air pasang ni. Kalau air pasang baru saya boleh masuk dalam muara. Sekarang ni air surut tak boleh masuk. Hari ni mungkin saya akan tidur di rumah rakit kot. Sebab ada geng kita orang, kita sewa rumah rakit dekat Bagalalang ni. Malam ni saya tidur kat sini. Tidur kat situ lah. Tengok. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya Allah. Alhamdulillah. Rezeki. Bahaya ikan ni. Sikit kena koyak. Sikit kena koyak. Okey. Tak pergi update balik. Boleh habis. Alhamdulillah. Resen. Satu hari mancing ni baru dapat. Boleh tahan. Okay.
Lekabut dia buat. Update. Kita balik lah. Sebab ini saya ada ni apa, dengan kawan-kawan kat rumah Rashid. Hai, alhamdulillah sampai petang apa, sampai petang cantik. Alhamdulillah. Tapi lah ini nak macam ni tapi apa, kita tunggu lagi. Ada buka ayam lagi. Okey, trip seterusnya bersama geng survivor. Oh, ni orang yang paling seksi sekali. Oh, Mr. Bilal, lama tak nampak Bilal. Oh, ni Bung Hlang, Tuan Eagle. Dia relax ke? Orang kata orang mana jorannya? Joran. Oh, Jojo. Jojo ni tak pernah tak pakai baju. Aduh. Panas lah. Ali baru. Ni dia Ali baru. Tengok Ali baru. Hai. Ali baru. 360 eh? Oh. Setelah setahun. Akas. Tengok muka Akas tak? Akas. Setelah setahun kita kembali. Oh. Rancangan. Okey. Siapa dapat? Ini macam ni. Kita sambung pula di sini. Alright. Ada strike saya update. Thank you. Takut tu ikan tu yang Oh, Hali baru sudah strike ikan janaha. Okay. Kita ke apa, Ali Kumpau. Yang strike apa? Yang strike Akas dia, dengan Bilal. Sekali lagi. Lembai. Trip penutup tahun 2025. Tim Survivor. Sebuah strike batu-batu. Dia. Kita jumpa lagi. Yang parking lagi lo terikat. Oh, ribut. Thank you. Tapi saya tak boleh balik lagi. Yang betul. Kenangan GT. Lama tak nampak. Oh, steady.